Nilai sebuah rumah tapi kita hanya pegang dekat tangan sahaja. 1 kilo dekat tangan saya ni harganya pada tahun lepas sekitar RM325,000 dan hari ini harganya telah meningkat menjadi RM443,000. Ini menunjukkan 1 kilo ni harganya meningkat lebih RM100,000 dalam masa 1 tahun sahaja. Nilai sebuah rumah tapi kita hanya pegang dekat tangan sahaja. Itulah nilai 1 kilogram emas. Biasanya orang yang beli 1 kilo ni adalah pemilik bisnes yang nak bekukan modal duit dalam bentuk yang lebih stabil nilainya. Yang kedua, pelabur yang nak jana keuntungan at least dalam masa 2 tahun ke atas. Yang ketiga, individu yang ada pendapatan lebih RM30,000 sebulan tapi masih lagi belum ada harta dalam bentuk emas. Dan yang keempat, orang yang ada duit lebih RM400,000 dalam bank dan duit tersebut mereka nak simpan dalam masa 2 tahun ke atas. Kalaulah anda tergolong dalam 4 golongan yang saya sebut tadi, saya sedia untuk bantu anda untuk alihkan duit-duit tadi ke dalam bentuk emas 1 kilogram seperti ini. Jadi kalau nak saya bantu, tuan-puan boleh isi beg biru bawah ni atau tuan-puan boleh klik sahaja link dekat bio saya akan bantu sebaiknya.